Demi negara kami berbakti, menjulang cita penuh berani. PK menyatu hati, membina generasi berjati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Timbalan Ketua Pengarah, pengarah bahagian, Mandan Komandan, para pegawai serta seluruh warga Jabatan Latihan Khidmat Negara yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya kita dapat berhimpun pada hari yang penuh bermakna ini bagi saya menyampaikan amanat selaku Ketua Pengarah Jabatan Latihan Khidmat Negara ke-8. Izinkan saya memulakan bicara untuk merakamkan penghargaan kepada Yang Berhormat Menteri Pertahanan dan Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan di atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk menerajui organisasi ini. Saya menerima tanggungjawab ini dengan penuh rasa rendah hati, tekad dan komitmen untuk bersama-sama tuan-tuan dan puan-puan memperkasakan peranan JLKN sebagai wadah pembentukan warga negara yang berdisiplin, berintegriti dan bersemangat patriotik. Warga JLKN yang saya muliakan, kita kini berdiri di satu titik yang mencabar, di mana dunia sedang menghadapi fenomena ketidaktentuan dan ketidakpastian. Lanskap global yang dinamik ini menuntut belia kita untuk tidak sekadar cergas dari segi fizikal, malah wajib memiliki ketangkasan mental dan emosi yang luar biasa. Dalam konteks ini, peranan JLKN menjadi semakin kritikal. JLKN bukan lagi sekadar sebuah agensi kerajaan yang menjalankan rutin latihan, tetapi kita adalah kilang pembangunan karakter negara yang bertanggungjawab menukarkan potensi mentah anak muda pada aset strategik yang memiliki jati diri kebangsaan yang jitu. Sehubungan itu, setiap modul dan aktiviti yang kita laksanakan harus menjurus kepada objektif teras jabatan, iaitu pembinaan integrasi nasional dan pemantapan semangat patriotisme. Di tengah-tengah cabaran yang sering mencetuskan polarisasi sosial, JLKN bertindak sebagai ejen penyatuan yang membentuk perwatakan positif menerusi nilai-nilai kepimpinan dan disiplin yang murni. Kita sedang membina perisai dalaman bagi setiap pelatih agar mereka mampu menghadapi ancaman bukan tradisional seperti perang persepsi dan krisis nilai dengan tenang dan bijaksana. Transformasi karakter ini adalah jaminan kepada kelangsungan kedaulatan negara pada masa hadapan. Oleh yang demikian, bagi memastikan kita tidak sekadar kekal relevan tapi muncul sebagai peneraju dalam pembangunan modal insan, saya menggariskan teras strategik Menhan sebagai falsafah kerja dan panduan strategik kita mulai hari ini. Kerangka ini akan menjadi kompas yang menyelaraskan setiap denyut nadi gerak kerja kita, memastikan setiap proses di dalam kilang kita ini menghasilkan output warga negara yang berkualiti tinggi. Dengan semangat Menhan, kita akan memacu JLKN ke arah kecemerlangan yang lebih holistik sekaligus membuktikan bahawa pembangunan karakter adalah pelaburan keselamatan yang paling berharga bagi tanah air. Teras pertama, M untuk motivasi. Membakar semangat, menyemai kesungguhan gapai kecemerlangan. Motivasi ini adalah bahan bakar kecemerlangan. Motivasi bukan sekadar pembakar semangat dalaman, tapi satu budaya kerja yang proaktif. Kita harus berhenti bekerja secara rutin, business as usual, dan mula bekerja dengan tujuan yang jelas. Setiap warga JLKN
harus memahami bahawa setiap keringat yang dicurahkan adalah pelaburan untuk negara. Kita perlu sentiasa mencari jalan untuk menambah baik penyampaian perkhidmatan dan mengatasi kelemahan dengan semangat can-do attitude. Kita mesti membina budaya kerja syarat dengan motivasi dalaman. Setiap warga perlu memahami bahawa tugas kita bukan sekadar pekerjaan tetapi satu misi nasional. Program latihan khidmat negara adalah platform membentuk generasi masa depan. Justru, semangat dedikasi dan komitmen kita akan menjadi pencetus inspirasi kepada para pelatih. Saya mahu setiap warga JRKN daripada pengurusan tertinggi hingga ke barisan jurulatih di kamp mempunyai motivasi intrinsik untuk berkhidmat. Tidak bekerja untuk KPI semata-mata, kita bekerja untuk masa depan nusa. Program yang kita anjurkan mesti mampu membangkitkan gairah, passion dalam diri pelatih. Kita mahu anak muda hadir ke kamp dengan keterujaan dan pulang dengan semangat membawa dan membara untuk menyumbang kepada komuniti. Teras motivasi bermatlamat utama untuk menyuntik keterujaan dalam kalangan pelatih serta melonjakkan moral warga kerja JRKN melalui pendekatan yang lebih progresif dan inklusif. Bagi mencapai objektif ini, inisiatif khusus untuk warga kerja akan dilaksanakan sebagai tanda penghargaan ke atas dedikasi serta kecemerlangan jurulatih di lapangan. Manakala bagi pihak pelatih, tumpuan akan diberikan kepada transformasi modul orientasi yang diolah ke dalam format gamifikasi, permainan interaktif, bertujuan membina semangat berpasukan yang kental seawal 40 jam pertama latihan bermula. Keberkesanan teras ini akan diukur melalui indikator utama iaitu KPI yang menyasarkan skor indeks kegembiraan pelatih melebihi 85% menerusi kaji selidik rasmi pasca latihan, sekaligus memastikan setiap individu keluar dari kamp dengan semangat yang tinggi dan positif. Teras kedua, E untuk etika. Integriti diperkasa sebagai benteng utama maruah terpelihara. Integriti adalah tunjang utama organisasi. Kita hendaklah berpegang teguh kepada etika perkhidmatan awam, mematuhi peraturan serta mengamalkan tadbir urus yang telus dan profesional. Tiada kompromi terhadap salah laku, penyalahgunaan kuasa atau kecuaian dalam melaksanakan amanah. Kepercayaan rakyat adalah aset paling berharga yang mesti kita pelihara. Tanpa etika yang utuh, sesebuah organisasi sehebat mana sekalipun pasti akan runtuh. Oleh itu, budaya kerja kita di dalam JRKN mestilah berpaksikan integriti yang tidak ada tawar-menawar kerana ia merupakan akar tunjang kepada kepercayaan rakyat dan negara. Sebagai panduan moral, kita perlu berpegang teguh kepada prinsip 3S, seiring, selari dan setia. Kita mesti bergerak seiring dalam visi, selari dalam tindakan dan setia kepada amanah yang diberikan. Kesepaduan ini hanya dapat dicapai sekiranya setiap prosedur operasi standard SOP dipatuhi dengan penuh disiplin tanpa sebarang prejudis atau kompromi. Seterusnya, integriti dalam menguruskan kebajikan pelatih serta aset negara bukan sekadar tanggungjawab pentadbiran. Malah, ia adalah keutamaan mutlak yang mencerminkan maruah organisasi. Setiap sen peruntukan dan setiap kebajikan anak muda yang diamanahkan kepada kita perlu diuruskan dengan penuh ketelusan. Apabila integriti menjadi nafas dalam setiap gerak kerja, kita bukan sahaja memelihara kedaulatan organisasi, tapi turut memastikan kilang pembangunan karakter ini terus menjadi institusi yang dihormati dan bersih dari sebarang celaan. Sebagai ejen pembentukan karakter, kita adalah cerminan kepada pelatih. Jika kita ingin melahirkan pelatih yang berdisiplin dan jujur, kitalah yang harus memulakannya
amalan ketelusan dalam tadbir urus kewangan, ketepatan masa dalam operasi dan profesionalisme dalam pergaulan harus menjadi budaya kerja mutlak. Tiada kompromi terhadap salah laku yang boleh mencemarkan kredibiliti jabatan. Teras etika meletakkan integriti sebagai tunjang utama bagi memastikan sifar salah laku dan ketelusan penuh dalam setiap aspek pengoperasian jabatan. Bagi mencapai objektif ini, siri audit integriti melalui mekanisme pemeriksaan mengejut spot check dilaksanakan secara berkala di semua kem latihan bagi menjamin pematuhan standard keselamatan dan kebajikan pelatih tanpa kompromi. Selain itu, jabatan akan mewujudkan sistem aduan digital, platform whistleblowing yang diselia secara terus oleh pejabat ketua pengarah bagi membolehkan pelaporan salah laku dilakukan secara telus dan selamat. Sebagai pelengkap, program pengukuhan profesionalisme melalui kursus etika kepimpinan dan komunikasi profesional akan diwajibkan kepada semua kaki tangan Barisan Harapan bagi memastikan imej dan maruah jabatan sentiasa terpelihara. Teras ketiga, N untuk nilai. Menyemai teras jati diri teguh, perpaduan utuh. Kita perlu menyemai nilai murni dalam setiap aspek pelaksanaan latihan iaitu disiplin, hormat menghormati, semangat setia kawan, tanggungjawab dan cintakan negara. Nilai inilah yang akan membentuk jati diri pelatih sebagai warga negara yang berdaya tahan dan berakhlak mulia. Dalam organisasi pula, kita mesti menghargai nilai kerja berpasukan dan profesionalisme. Latihan fizikal dan kemahiran taktikal sehebat mana sekalipun akan menjadi sia-sia sekiranya ia tidak disulami dengan akar nilai yang kukuh. Di JLCAN, kita memikul amanah besar untuk menyuburkan nilai-nilai teras yang menjadi tiang seri sahsiah belia, iaitu keberanian yang berlandaskan prinsip, keadilan dalam setiap tindakan, kasih sayang sesama insan serta sifat hormat menghormati yang tinggi. Nilai-nilai ini bukan sekadar teori dalam kelas tetapi mestilah menjadi nafas yang menghidupkan setiap modul latihan agar setiap pelatih yang kita lahirkan bukan sahaja tangkas tetapi juga memiliki jiwa yang murni dan berintegriti. Selain daripada itu, setiap kem JLKN mestilah berfungsi sebagai kawah peleburan di mana perbezaan warna, kulit, agama dan latar belakang sosio-ekonomi tidak lagi menjadi jurang. Sebaliknya diadun menjadi satu nilai kebangsaan yang padu. Kita adalah arkitek sosial yang bertanggungjawab membina jambatan perpaduan yang teguh melalui penerapan nilai murni yang inklusif dan menyeluruh. Apabila setiap pelatih melihat diri mereka sebagai satu bangsa yang bersatu, barulah matlamat kita untuk melahirkan modal insan yang setia pada tanah air tercapai. Sekaligus memastikan keharmonian negara kekal terpelihara untuk generasi akan datang. Aspirasi nasional tidak boleh dibiarkan sekadar menjadi slogan kosong atau hiasan di dinding kem sahaja. Sebaliknya, ia mestilah diterjemahkan secara praktikal agar dapat dirasai dan dihayati oleh setiap pelatih melalui interaksi serta aktiviti harian mereka. Transformasi ini memerlukan kita untuk melihat setiap modul bukan sekadar silibus teknikal tetapi sebagai instrumen pembentukan jiwa yang holistik. Apabila nilai-nilai ini sebati dalam rutin harian di kem, kita sebenarnya sedang menyediakan satu tapak integrasi yang kukuh sebagai generasi muda. Keberhasilan kita diukur apabila setiap pelatih melangkah keluar dari kem dengan membawa identiti nasional yang jelas di mana semangat kebersamaan dan kecintaan
kepada kedaulatan negara menjadi kompas utama dalam kehidupan bermasyarakat mereka. Penerapan nilai murni bertujuan mengukuhkan jati diri dan perpaduan nasional dalam kepelbagaian melalui kurikulum latihan yang lebih bermakna. Inisiatif utama merangkumi pelaksanaan modul silang budaya melalui Malam Kebudayaan Integrasi, di mana setiap pelatih didedahkan kepada keindahan tradisi kaum lain sebagai memupuk rasa hormat yang mendalam. Sejajar dengan prinsip empati, program khidmat komuniti CSR sebanyak 10 jam di luar kamp akan diwajibkan sebagai menghubungkan pelatih dengan realiti masyarakat sekeliling. Di samping itu, kempen Satu Bahasa Satu Negara akan diperkasakan bagi menjadikan bahasa kebangsaan sebagai ejen pemersatu yang paling ampuh di dalam semua aktiviti rasmi dan tidak rasmi di persediaan kamp. Teras keempat, H untuk harapan. Mengukir masa depan, memacu potensi belia, merealisasikan impian. Jabatan ini membawa harapan besar rakyat dan negara. Ibu bapa menyerahkan anak-anak mereka dengan keyakinan bahawa mereka akan kembali sebagai individu yang lebih matang, berdisiplin dan patriotik. Harapan ini wajib kita pikul dengan penuh rasa tanggungjawab dan keikhlasan. Ramai anak muda hari ini dilihat hilang arah dan terperangkap dalam arus ketidaktentuan global yang mencetuskan rasa disoriented dalam mencari haluan hidup. Dalam menepani realiti ini, JKN mestilah bangkit sebagai institusi yang memberi harapan baru, menjadi kompas yang memandu mereka keluar daripada kekaburan masa harapan. Kita bukan sekadar melatih, tetapi kita memberikan mereka sinar keyakinan bahawa setiap cabaran adalah peluang yang menanti untuk diterokai. Melalui modul-modul strategik yang kita bina, kita memperkasakan mereka dengan kemahiran insaniah, soft skill yang kritikal agar mereka memiliki keupayaan untuk melihat peluang di tengah-tengah krisis. Matlamat akhir kita adalah untuk membina kepercayaan yang jitu dalam kalangan masyarakat. Kita mahu ibu bapa mengantar anak-anak mereka dengan penuh keyakinan bahawa JKN adalah tempat terbaik untuk membina masa depan. Kita adalah wadah yang akan membentuk belia bukan sahaja untuk bertahan, tetapi untuk terus memimpin dengan visi yang jelas dan impian yang direalisasikan. Setiap pelatih yang melangkah masuk ke gerbang JKN sebenarnya membawa segunung harapan ibu bapa serta beban amanah masa depan negara di bahu mereka. Kita sebagai warga kerja dan pembimbing adalah pemangkin utama yang bertanggungjawab merealisasikan harapan tersebut agar ia tidak sekadar menjadi impian pudar. Oleh itu, kita tidak boleh membiarkan mana-mana pelatih pulang tanpa membawa perubahan positif dalam diri mereka. Setiap detik yang mereka habiskan di kamp mestilah menjadi proses transformasi yang bermakna di mana kualiti kepimpinan dan jati diri mereka diasah dengan teliti. Bagi memastikan misi ini berjaya, kita perlu mengambil pendekatan yang lebih proaktif dan empati dengan mengesan potensi unit setiap individu, mendengar suara hati mereka serta memberikan bimbingan yang tepat dan bersesuaian. Kita mahu setiap anak muda ini melangkah keluar dari JKN dengan keyakinan yang jitu bahawa masa depan mereka adalah cerah dan penuh dengan peluang yang luas. Dengan menjadi pendengar dan mentor yang berkesan, kita sebenarnya sedang menyalakan cahaya di hujung terowong bagi mereka yang terasa hilang arah, sekaligus memastikan JKN kekal sebagai kilang pembangunan karakter yang paling dipercayai oleh seluruh rakyat Malaysia. Teras harapan memfokuskan kepada penyediaan hala tuju yang jelas kepada pelatih pasca latihan
agar mereka tidak terasa hilang arah setelah tamat program. Jabatan akan menganjurkan klinik kerjaya dan pendidikan secara besar-besaran dengan melibatkan kerjasama strategik kepada institusi pengajian tinggi IPTA atau IPTS dan pemain industri TVET bagi membuka ruang peluang masa depan. Bagi memberikan bimbingan yang lebih berkesan, program Mentor-Mentee akan diperkenalkan dengan menghubungkan pelatih cemerlang bersama alumni PIKN atau tokoh korporat yang berjaya sebagai sumber inspirasi. Selain itu, pemberian CJ kemahiran insaniah soft skill yang diiktiraf industri akan menjadikan nilai tambah bagi memudahkan pelatih memasuki pasaran kerja atau melanjutkan pengajian. Teras kelima, A untuk aspirasi. Inovasi bertaraf dunia belia terbilang menggapai standard global. Kita mesti sentiasa berpandangan jauh dan bersedia melakukan penambahbaikan berterusan. Aspirasi kita adalah untuk menjadikan program latihan khidmat negara sebagai program yang relevan, inklusif dan berimpak tinggi. Pendekatan latihan perlu dinamik, mendapati keperluan semasa serta selari dengan dasar dan aspirasi nasional. Aspirasi kita tidak boleh bersifat statik, sebaliknya ia perlu sentiasa berevolusi seiring dengan kepantasan perubahan zaman. Saya mahu melihat IKN melonjak sebagai pusat kecemerlangan latihan belia yang bukan sahaja disegani di dalam negara, malah mendapat pengiktirafan di peringkat antarabangsa. Untuk mencapai tahap itu, kita akan mengintegrasikan teknologi digital, budaya pemikiran kritis dan elemen kepimpinan moden di dalam kurikulum sedia ada agar ia kekal dinamik dan kompetitif. Kita sedang membina sebuah institusi yang menjadi penanda aras global dalam pembangunan karakter dan disiplin anak muda. Matlamat akhir daripada aspirasi ini adalah untuk melahirkan generasi belia yang memiliki daya saing global dan mampu berdiri sama tinggi dengan belia dari negara maju manapun. Walau bagaimanapun, kecemerlangan tersebut tidak akan bermakna jika mereka kehilangan jati diri. Maka, kita tetap memastikan mereka kekal berakar umbi pada asal-usul, budaya dan nilai-nilai murni tanah air. Dengan menggabungkan modernisasi latihan dan kekuatan jati diri, kita sebenarnya sedang mempersiapkan barisan pemimpin masa depan yang bakal membawa nama Malaysia ke persada dunia dengan penuh bangga dan berwibawa. Dalam usaha mencapai aspirasi untuk menjadi institusi latihan belia bertaraf global, JKN akan memodernkan kaedah latihan melalui integrasi teknologi digital terkini. Penggunaan teknologi realiti maya, virtual reality VR dan simulasi digital akan diperkenalkan dalam modul latihan taktikal serta pengurusan krisis bagi menyesuaikan kaedah latihan dengan kecenderungan generasi Z dan Alpha. Penyelarasan kurikulum secara berkala setiap 2 tahun juga akan dilaksanakan bagi memastikan pengisian latihan sentiasa selari dengan dasar belia Malaysia dan modul pembangunan belia madani 2030 serta keperluan semasa. Di peringkat antarabangsa, setiap jaringan kerjasama dan program pertukaran jurulatih akan diaktifkan bagi memastikan piawaian latihan kita setanding dengan amalan terbaik di peringkat global. Teras terakhir, N untuk negarawan. Kepimpinan berintegriti melahirkan pemimpin masa depan demi Ibu Pertiwi. Matlamat akhir kepada segala bentuk latihan dan modul yang kita laksanakan adalah untuk melahirkan individu yang berjiwa negarawan, iaitu berfikiran matang, bertanggungjawab, berani mempertahankan kebenaran dan sanggup berkorban demi negara. Harus kita fahami bahawa
Gelaran negarawan tidak semestinya terikat kepada mereka yang memegang jawatan politik atau kedudukan tinggi dalam kerajaan sahaja. Sebaliknya, seorang guru yang mendidik dengan penuh amanah, seorang jurutera yang membina demi keselamatan awam, maupun seorang petani yang memastikan kelangsungan sekuriti makanan negara dengan meletakkan kepentingan watan melebihi kepentingan diri adalah seorang negarawan dalam ruang lingkup mereka sendiri. Inilah standard sasiah yang ingin kita terapkan kepada setiap anak muda yang kita bimbing. Matlamat utama kita adalah untuk melahirkan lulusan PIKN yang mempunyai kualiti statesmanship yang tulen, iaitu individu yang memiliki ufuk pemikiran jauh ke hadapan demi kesejahteraan generasi akan datang. Bukannya mereka yang hanya berfikir demi keuntungan peribadi atau kepentingan jangka pendek. Kita akan melatih mereka untuk berfikir tentang kepentingan negara melebihi kepentingan peribadi, menghargai kedaulatan dan bersedia berkorban demi mempertahankan tanah air. Selain itu, kita turut mahu melahirkan warga negara yang mempunyai kompas moral yang teguh dan visi yang melampaui diri sendiri, supaya setiap tindakan yang mereka ambil di luar sana nanti sentiasa berpaksikan kepada kemajuan dan kedaulatan tanah air. Apabila setiap lulusan kita memiliki jiwa negarawan ini, kita sebenarnya telah berjaya membina benteng pertahanan paling utuh bagi masa depan Malaysia. Mereka harus keluar dari kem sebagai wira yang bersedia memikul tanggungjawab membina negara. Matlamat untuk melahirkan jiwa negarawan seharusnya dizahirkan secara praktikal melalui pembentukan barisan kepimpinan palapis yang bukan sahaja berwibawa, malah memiliki integriti yang tidak berbelah bahagi. Sebagai langkah progresif, inisiatif Parlimen Belia JIKN akan diwujudkan sebagai platform simulasi pembuatan keputusan bertujuan mendedahkan pelatih kepada selok-belok kepimpinan yang sentiasa meletakkan kepentingan nasional di hadapan. Di sini, mereka akan belajar bahawa setiap keputusan yang diambil mempunyai impak besar terhadap kedaulatan dan kesejahteraan watan. Bagi mengukuhkan lagi kualiti kepimpinan ini, keupayaan berfikir secara strategik akan diasah secara intensif melalui latihan pemikiran kritikal, melalui debat isu semasa yang mementingkan hujah berfakta dan berkhidmah. Pelatih dididik untuk menangkis provokasi dengan logik dan kebijaksanaan, bukannya emosi. Sebagai simbol komitmen yang mendalam terhadap tanah air, setiap pelatih diwajibkan merangka manifesto diri, iaitu sebuah dokumen peribadi yang menggariskan sumbangan jangka panjang mereka kepada negara. Manifesto ini bukan sekadar tugasan, tapi merupakan ikrar suci yang akan memastikan api patriotisme terus menyala di dalam semua atau sanubari mereka walaupun setelah mereka melangkah keluar dari gerbang kem latihan. Saudara dan saudari sekalian, saya menyeru agar kita memperkukuhkan kerjasama, meningkatkan kecekapan penyampaian dan memperkasakan kompetensi dari diri masing-masing. Kita perlu mengutamakan keselamatan, kebajikan pelatih serta keberkesanan modul latihan sebagai keutamaan utama dalam setiap tindakan. Marilah kita bergerak sebagai satu pasukan yang mantap, berintegriti dan progresif. Saya percaya dengan komitmen padu seluruh warga jabatan, kita mampu mengangkat martabat Jabatan Latihan Khidmat Negara sebagai institusi pembinaan generasi yang dihormati dan diyakini. Amanat dan teras Menhan ini bukanlah sekadar akronim di atas kertas maupun sekadar hiasan di dinding pejabat atau kata-kata dalam buku program. Ia adalah janji setia kita kepada kerajaan dan rakyat Malaysia. Saya menuntut komitmen penuh anda untuk
menghayati setiap huruf dalam Menhan, menterjemah falsafah ini ke dalam tindakan harian, memantau keberkesanan setiap modul agar matlamat kita tercapai. Tugas kita berat, namun jika kita memikulnya bersama sebagai satu pasukan yang utuh, tiada apa yang mustahil untuk kita capai. Mari kita mulakan lambaran baharu ini dengan iltizam yang tidak berbelah bagi. Marilah kita bekerja dengan hati yang ikhlas. Biarlah setiap peluh yang menitis di bumi latihan menjadi saksi bahawa kita telah melaksanakan amanah ini dengan sebaiknya. Saya berdoa semoga segala usaha kita ini mendapat keberkatan dan keredaan dari Allah Subhanahu wa taala. Diberi kekuatan serta dilindungi dan dirahmati walau di mana jua kita bertugas. Membina generasi, memperkukuh negara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Kami sejahtera. berbakti menjulang cita penuh berani, pegang menyatu hati, membina